saja aku solat fardu zuhur. Tengok Allahu Akbar. Okay, waktu ustaz sebut Allahu Akbar tadi, ustaz niat dalam hati. Ni contohlah, Allahu Akbar, selesai. Dia tak perlu sampai panjang-panjang. Cuba siapa yang ada orang Allahu Akbar, bolehkah? Boleh, tak batal, tetapi disunatkan untuk tak panjangkan takbiratul ihram. Sebab tu bila kita belajar, rupanya yang wajib 3 tu je, pendek je. Ya, yang wajib ada dalam takbiratul ihram, saja aku solat fardu subuh, saja aku solat fardu isya, saja aku solat fardu maghrib. Yang tu je. Maka sempat tak nak sebut saja aku solat fardu zuhur dalam Allahu Akbar? Sempat nak habis Allahu Akbar sampai bar. Sempat untuk habiskan 3 perkara itu.